Okay, hari ni kita nak try motor elektrik. Ni jenama apa, Ling? Ling? Jenama apa? QJ. QJ? Ha. Motor ni sesuai untuk suami yang nak barbecue di rumah. Sebab tak bunyi apa ni. Ni motor ni kalau pakai, siapa pun tak tahu orang main rumah. Ha, jom kita naik. QJ. Okay, bismillah. Oh, wish, ni belan ni. Ling, jatuh Ling weh. Wih, Allah Ling. Ish, janganlah Ling. Okay. Kita ronda kawasan kampung. Ling pelan Ling Ling. Aku. Jangan laju Ling. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia laju kan motor ni. Ling. Ni kawasan Kampung Jijan. Kawasan dekat Nilai. Ni kawasan Kampung Jijan. Oi, ya Allah. Mendap lah motor ni Ling. Kau berat kita doang. Atuk dia tak isi angin. Oh, dia kena isi angin. Saya kan tayar lebih ni. Best juga lah motor ni. Ni kena satu apa ni? Sagi kena ni kan? Kena cas lah. Paling sekali pakai kena cas lah. Apa atuk kata? Berapa Dah hari? dekat sebulan tak cas. Best lah motor ni. Berapa Ling ni beli Ling motor ni Ling? Berapa lah atuk beli? 5,000 ni tu. 5,000. Okey lah, tak payah bau minyak. Tapi. Oh, ni Tafiz Kampung Jijan. Perempuan ni? Tafiz perempuan. Oh, ya ke? Lagi perempuan. Best lah Kampung Jijan ni. Senang je. Senerih Ling tu. Motor ni. Ni jangan laju lah Ling Pokok kelapa sawit. Kelapa sawit tu Ling? Banyak lah. Belakang tu Kota Serimas. Oh, belakang Kota Serimas. Ni kawasan dekat dengan F1. Belakang belah sana ada satu homestay best. Homestay apa nama? Apa kotak rumah kotak atuk. Ni dia orang buat rumah baru lagi. Elok. Cantik rumah ni. Ni orang kaya ni. Orang kaya Kampung Jijan. Ni baru siap ni no. Konsep rumah. Ni masih Kampung Jijan. Oh, bau. Ni homestay pun murah ni. Murah. Murah. Cuma RM2 ni. Sebelah masjid. Jom pergi kawasan rumah kotak atuk ni. Okay, jom kita pergi kawasan dekat kawasan Kita homestay. pergi belakang rumah.
Belakang rumah? Rumah tu. Belakang rumah. Oh, belakang rumah tu. Belakang rumah tu pun ada rumah lawa lagi. Ada swimming pool. Ada rumah ada swimming pool baru buat dulu. Lepas tu tak pernah tengok. Boleh nampak boleh. Tu je lah. Ada rumah dah. Ni kot rumah ni. Mana? Bukanlah link bawah ni. Ni tapi ada Ni swimming kah? pool. Tak nampak. Ni kawan Atuk lah link. Cantik rumah dia. Pokok besar. Tenang je kawasan kampung ni. Okay, sekarang kita menuju ke homestay Rumah Kotak Atuk. Homestay ni famous. Dia selalu full house. Kalau orang nak main booking, biasanya sebulan 2 bulan pun belum tentu ada. Owner dia tu kawan pak mentua saya lah. Ni Tafiz An-Najihah. Ni baru dapat. Banyak kan kat sini, banyak orang nak buat homestay, buat rumah lawa-lawa. Agaknya sebab kawasan dia dekat dengan F1 kan, Eling eh. Tu orang banyak buat homestay tu. Jangan laju dia. Jangan laju sangat eh. Balik. Habis. Ni nampak ni konsep. Ni konsep macam Mak Saleh ni. Tu rumah tu. Kawasan Rumah Kotak Atuk ni dia dengan pokok buah-buahan tempatan. Ada durian, cempedak, atau kucing, rambutan. So siapa yang main kat sini, musim buah, boleh lah masa. Ni lah Rumah Kotak Ni Atuk. belimbing. Ni belimbing. Ni kawasan Rumah Kotak Atuk. Ni homestay dia. Cantik dalam dia ni. Rumah dia ni ada beberapa bilik, 3-4 bilik, 5 bilik kot. Lepas tu tengah-tengah dia ada swimming pool. Okay, sekian untuk hari ni. Kita ronda-ronda kampung bersama laki kita. Jom kita balik rumah. Let's go. Jom. Okay, dah sampai. Sampai rumah dengan selamat, alhamdulillah. Wih, laju betul.